Kalau sebut pasal motor adventure, satu nama yang kita tak boleh abaikan, KTM, Kraftfahrzeug Trockenpuls Matterhofen yang berasal dari Austria. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam dunia off-road dan rally Dakar, KTM bukan saja mencipta motor tetapi ia mencipta jentera untuk pengembara sejati. Assalamualaikum, hai! Kalau korang suka bawa motor di jalan yang biasa, ini bukan motor untuk anda. Tetapi kalau korang suka redah hutan, batu, lumpur, tak kira siang dan malam, this is the KTM 1290 Super Adventure R. Motor ini didatangi dengan enjin 1301cc V-twin, horsepower 160 dan torquenya pula memang padu guys, 138 Nm. Sekali korang pulas throttle tu memang pergi. Motor ni memang sesuai untuk korang bawa off-road. Tapi kalau korang nak bawa ke jalan biasa pun boleh. Tayar depannya 21 inci dan suspensionnya pula WP Explorer yang direka bersama Kodi Queen koma. Boleh tahan hentakan, stabil di atas permukaan kasar. Walaupun motor ni laju dan tinggi guys, ia masih mudah dikawal apabila korang berdiri di atas footpath. Korang jangan risau pasal keselamatan. KTM ni ada semua sistem untuk bantu anda. Ada cornering ABS meningkatkan keselamatan brake semasa cornering, traction control untuk tayar tidak mudah tergelincir, rally mode, korang boleh set untuk ride experience yang lebih lasak, cruise control untuk long journey ride, quick shifter untuk pertukaran gear tanpa menarik clutch. Tapi unit ni tak ada quick shifter. Walau bagaimanapun, korang jangan risau. Ada sistem lain untuk korang gunakan so korang bila ride tu rasa lebih yakin dan selamat. Walaupun nampak lasak, motor ni korang boleh bawa ride jauh. Tangki minyaknya 23 liter, so korang tak adalah kerap sangat untuk stop isi minyak. Seat dia pula sangat selesa, 880mm. Dan korang boleh adjust handlebar dia untuk keselesaan korang. Nak ride dari Ipoh pergi Kelantan, senang. Nak redah hutan lepas tu, tak ada hal lah. Selain dari itu, motor ini juga dilengkapi dengan cornering lights, daytime running lights, MSC, Motorcycle Stability Control, TPMS, Tire Pressure Monitoring System, Adjustable Windshield, Anti-Scratch 7-inch TFT display, USB phone pocket, keyless start, keyless fuel cap, keyless steering lock, ARA, Anti-Relay Attack. Dan banyak lagi lah. Kalau korang nak tahu, korang kena datang showroom Zaman Motor, kita sembang sampai beli. Siapa yang patut tunggang motor ni? KTM 1290R ini not for the faint of heart. Ini untuk rider berpengalaman. Kalau korang jenis suka cabar diri, suka redah hutan, suka jalan adventurous, ini adalah motor untuk anda. Jom saya belanja bunyi dia sikit. Nak rasai kehebatan kuasa KTM 1290 Super Adventure R ni? Korang kena datang ke showroom Zaman Motors dan book a test ride. KTM, ready to race, ready to explore. Ingat motor, ingat zaman. Bye-bye.